الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bukan senang anak muda nak dapat join program seperti ini. Something yang buka mata Erik. Pengalaman yang sangat baru untuk saya. Korban betul-betul depan mata saya. Sekarang ni kita berada di Kampung Seberang Pitasan untuk program Semarak Korban 2026. Hasil kerjasama Impak Malaysia bersama dengan Pejabat Belia Sukan Daerah Dungun, Masjid Seberang Pitasan dan juga Pejabat Agama Daerah Dungun. Hari ini kita bersama dengan 35 orang belia daripada Dungun untuk kita bersama belajar menguruskan ibadah kurban. Dan pada hari ini bersama dengan para sukarelawan kita ini, kita akan menyembelih lembu, melapah lembu, memotong daging dan daging-daging ini akan diagihkan kepada komuniti setempat dan juga sebahagiannya akan dimasak untuk dinikmati bersama dengan karya masjid pada kali ini. Pengalaman pertama saya untuk handle program ni. Sebab bukan senang nak dapat peluang untuk pegang lembu, tarik tali, dapat pengalaman berasa bergelumang dengan darah. Dan juga cara potong lagi, cara agihkan daging dan sebagainya. Pertama kali dalam hidup dapat mandikan lembu lah. Berbagai Erik dapat tengok dan rasa suasana tu, macam mana ikat lembu semua tu. Syukur Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan komuniti dan golongan belia di seberang pintasan Dungun. Kita menyembelih seekor daging hasil daripada sedekah daging yang anda sumbangkan kepada Jiwa Amal Malaysia. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyaknya kepada anda yang bersedekah daging dan pastinya 115 penerima manfaat di kampung seberang pintasan ini menerima daging dan dapat makan sepuas hatinya. Okey, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja utama program ini iaitu Kopi Haiwan dengan Jiwa Malaysia. Terima kasih kepada Impak Malaysia dan PBSD. Dan untuk anda yang bersedekah, pastinya rahmat dan keberkatan akan menyelusuri kehidupan anda. Terima kasih banyak. Seperti biasa, terus menyokong usaha Jiwa Amal Malaysia. Hebat amal, hebat jiwa.